Kita kan suka letak gelaran. Mang mana? Mang buncit. Sebut je, mesti kita letak sendiri gelaran dia. Mang mana? Mang baker. Sebab jual baker misalnya. Kita pasti letak satu gelaran. Orang tu tak tahu pun gelaran tu dia punya gelaran tu. Itu sikap kita orang lelaki. Orang tu kita tengok gagak, oh, betul bagi dia gagak. Gelaran dia gagak. Kalau dia nama misalnya Abu, Abu pun nak Abu gagak. Kalau dia sebutkan kan, Abu pun nak Abu kan. Kita terus saya spontan. Orang lelaki ni, dia macam kreatif kalau letak gelaran. Cukup kreatif. Sehingga kadang-kadang gelaran tu tidak detail oleh pemiliknya. Saya ingat bila saya nak jumpa sahabat saya dekat kampung Hulu dah dekat rumah. Kita sebut nama anak, orang tua tak kenal. Saya kata ayah dia. Ayah nama apa? Ayah nama muda. Kalau saya tu nama Beng Muda. Kata muda mana? Muda bulu, muda hitam. Muda sebut senang yang muda-muda dengan gelaran. Kita pun tak tahu muda mana satu. Sebab dia muda bulu, tengok ayah dia pernah kita jumpa tak adalah bulu banyak sangat. Nak kata hitam, kita tak reti nak nilai hitam ni macam mana. Di gelaran tu banyak kita pun tak, yang anak di sekolah kita sebut gini-gini nak tahu. Dia fikir, oh itu muda, dia pun sebut gelaran dia. Walah, ayah dia ni pun tak tahu gelaran dia macam tu. Oh, sampai macam tu. Ini kreatif orang lelaki. Jadi saudara kita sesudah ada iman, ada ilmu, ada agama, elokkan daripada beri gelaran tu. Haram kita letakkan gelaran pada seseorang. Sama ada kita letak gelaran buncit ke, tempang ke, sewe ke, jangan kita letak. Perbuatan itu dilarang dalam agama dan Allah namakan dia bi'salismul fusuq ba'da iman. Sesudah kamu ada iman, itu nama paling buruk yang kamu letak pada orang. Walau iman kamu dah mulia, kamu dah ada satu standard yang tinggi mengatasi orang lain. Tiba-tiba kamu rendahkan balik dengan beri gelaran pada orang lain dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Sebab itu hindarkan diri kita daripada beri gelaran. Panggil nama dia. Bahkan kita pun didik anak-anak kita jangan gelar orang, jangan letakkan gelaran yang tidak baik, supaya dia juga terdidik. Biar panggil nama. Panggillah gelaran yang mulia. Kalau dia suka panggil Tok Habib, kita panggil Tok Habib. Kalau dia suka panggil dirinya Tok Ayah, kita panggil Tok Ayah. Kadang-kadang dia ada gelaran dia suka. Saya suka orang panggil saya Cik, panggillah Cik. Saya suka orang panggil saya Long, panggillah Long. Tapi kalau dia tak suka, jangan kita letak nama tersebut. Kalau dia suka, okey, kita raikan. Kerana itu saudara-saudara semua, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, dia ada nama-nama, ada gelaran dia. Dia suka kalau orang panggil dia Abu Turab, bapak pasir. Abu Turab. Suka kenapa? Sebab Nabi SAW panggil dia. Disebabkan satu hari bila dia berbaloi dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, isterinya dia nak bermadu, Fatimah tak kasih. Maka dia pun rasa kecil hati, bla tidur kat masjid. Dia tidur kat masjid zaman Nabi SAW, lantainya pasir. Tidur berguling sekali dengan pasir. Bila Nabi SAW datang, Fatimah tengok Ali tak ada, Fatimah muka masam. Kenapa? Dia sebutlah ceritanya. Pak Fatimah perempuan yang istimewa. Kita tak boleh kias Fatimah dengan isteri kita, jauh tak boleh kias. Kerana Fatimah dia ada kemuliaan yang disebut oleh Nabi SAW, innama hiya bid'atun minni. Sesungguhnya Fatimah ni daging dia daripada dagingku. Kemuliaannya. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku sebagai Rasul. Ini kemuliaan Fatimah. Dan kesempurnaan yang ada pada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha di kalangan wanita, cukup sempurna dia. Tak ada sebab, tak ada alasan. Tapi Sayyidina Ali sebagai seorang lelaki, naluri lelaki, biasalah. Sebab itu bila Fatimah wafat, dia tu kahwin 4. Fatimah dah wafat, tak ada pun, tak ada masalah. Untuk tunjuk, tidak boleh dikiaskan Fatimah dengan orang lain. Sebab sistem Islam dikias. Fatimah tak maju. Dia tak benarkan, dia marah, Nabi pun setuju. Dia poligami tak elok. Tak, Fatimah dia makam lain. Buktinya saya katakan bila Fatimah wafat, Sayyidina Ali tu kahwin 4. Kerana Fatimah dia ada kemuliaan yang tersendiri. Dan Nabi beritahu pada Ali apa kisah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka bila Nabi jumpa Ali dengan keadaan penuh pasir, Nabi kata, "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai ayah pasir. Sebab dia badan ni penuh pasir. Lalu kata Ali, sejak hari itu aku suka orang panggil aku Abu Turab. Sebab aku ingat zaman Nabi SAW panggil aku. Nabi panggil aku dengan gelaran itu. Artinya kalau dia suka gelaran tertentu dia suka.
Kita pun panggil lah, tak ada hal lah. Walaupun kita nampak saya macam hina, tapi dia suka. Saya suka kalau orang panggil saya bunci, suka, seronok. Itulah keistimewaan saya misalnya. Okey panggil, kita pun panggil lah. Botak misalnya, suka panggil botak. Dia pun bangga, saya orang panggil saya botak ataupun mang kuku, suka sangat dia. Orang panggil saya mang kuku. Okey lah, kita panggil dia mang kuku, dia suka sangat. Jadi kalau dia suka gelarang tu tak ada. Tapi kalau dia tak suka, saudara, jangan letak gelarang-gelarang yang bersifat fasik, tidak baik tadi. Kata pada Tauhid, hai golongan yang beriman, di mana kamu disifatkan dengan iman dan membenarkan dengan kitab Allah dan Rasulnya, tidak mengejek satu kumpulan dengan kumpulan lain, dan seseorang terhadap seorang yang lain, maka Allah jadikan yang diejek itu lebih baik di sisi Allah daripada yang mengejek. Boleh jadi seorang yang kusuk masai, berdebu kaki, selekeh pakaian, kalau bersumpah atas nama Allah pasti ditunaikannya. Baitawi ingatkan kita dengan satu hadis yang sahih. Itu Nabi kata, rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ada orang kamu nampak dia kusuk masai pakaiannya, rambutnya, penampilan dirinya. Kalau pergi kat pintu rumah kamu halau dia, tapi dia kalau sebut nama Allah, Tuhan mustajab terus. Dia kalau bersumpah dengan nama Allah, Tuhan beri terus pada dia. Mana orang ni mustajab. Orang-orang yang mutabadzilun, artinya orang merendah diri dia depan Allah, pakaian dan sebagainya. Jadi sebab kita duk hina orang-orang macam ni, rupanya dia lebih baik dari kita. Jadi elakkan penghinaan pada sesiapa pun. Kalaupun kita nak menghina-hina pada sifat, bukan pada orang. Bila kita hina pada sifat, maka kita tegur sifat yang tidak baik tadi. Kita bukan menghina peribadi dia. Kan itu sebenarnya bila kita nak tegur orang, jangan pergi pada peribadi, pergi kepada sifat. Yang mana sifatnya dia boleh ubah. Kalau dia mencuri, sifat mencuri dia. Kalau dia tak tutup aurat, sifat tak tutup aurat. Bukan diri dia. Supaya peluang kita bercakap, berinteraksi dengan dia berterusan. Sebab kalau kita pergi hina diri, terus tak boleh bercakap lagi dengan dia. Dia tak nak bercakap dengan kita, kita pun dah tak nak bercakap dengan dia sebab kita dah hina dia. Kerana itu elakkan menghina orang. Kadang-kadang bila kita hina orang tu lebih baik pada kita. Orang tu menjadi lebih baik pada kita berkat sebab kita hina. Dan berkat dia sabar. Jangan hina, kelak kita akan terhina. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu pada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Sahihnya berkata dalam kitab beliau Safatul Tafasir, iaitu bertolong-tolonglah kamu atas perkara kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Begitu juga setiap perkara yang boleh mendekatkan pada Allah dan takut hukuman dan balasannya, kerana Allah bersifat amat tegas hukumannya dan keras pada siapa yang derhaka. Ayat ini mengajar kepada kita tentang dalam nilai persahabatan, kita patut tolong-menolong dalam perkara takwa. Antara perkara takwa itu, bila orang cuba aibkan saudara kita, rendahkan saudara kita, maka kita muliakan balik dia, naikkan balik dia. Tanda ketakwaan dia, tanda kita merealisasikan sifat takwa, iaitu membantu saudara kita daripada diaib dan dihina. Nabi SAW pernah satu ketika ada seorang sahabat, dia lambat pergi perang Tabuk disebabkan kenderaannya slow, perlahan. Orang lain dah sampai ke Tabuk, dia tak sampai lagi. Nabi dah berkemah, buka kemah, tunggu, dia lambat lagi. Maka orang pun tertanya-tanya, mana sahabat yang biasa dengan Rasulullah tapi tak datang. Lalu sebahagian dah seborkan, munafik dah dia, dah munafik. Kata Nabi SAW, jangan kamu kata dia munafik. Dia menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dia tidak pernah menyekutukan Allah. Nabi tu bela. Bila orang ni kata munafik lah. So tiba-tiba lama dah berapa hari berkampung dekat Tabuk, nampak satu debu, jauh nampak. Nabi SAW yakin itulah orang dia. Dia datang lambat kerana masalah kenderaan. Datang juga dia, walaupun dia terpaksa musafir seorang ke bumi Tabuk, yang jarak Madinah ke Tabuk, kalau saya tengok dia punya signboard hari ni 430 km. Pergi juga seorang, naik yang kenderaan buruk ni, pergi juga. Lihat Nabi bela dia. Orang beriman diajar begitu. Kata Yusuf Qaradawi, bahawa kita beri, selagi mana kita mampu beri keuzuran pada saudara kita, berikan keuzuran sebelum kita salahkan dia. Tapi kita tak, selagi mana kita mampu beri salah ni, salahkan dia
sebelum kita beri keuzuran. Berarti keuzuran begini, macam saya katakan seorang tiba-tiba kita tengok tak hadir dalam majlis yang kita biasa semua orang hadir, dia tak hadir. Beri dia semua keuzuran. Barangkali sakit kot, jalan jam kot, kereta rosak kot, mungkin dia ada urusan lain, mungkin isteri dia, mungkin anak dia, mungkin dia nak hantar anak dekat asrama, mungkin semua 99 mungkin kita boleh bagi semua kat dia. Yang satu kita nak tuduh tu simpan dalam poket. Yang kita nak tuduh, nak tembak ni, bila? Tunggu dia datang tanya dia. Dia mungkin ada keuzuran itu. Sebab itu saudara Salman Al-Farisi ada hari dia terlewat subuh, menyebabkan dia tak ke masjid. Dia terlewat subuh ada hari. So tahu sahabat Nabi, orang lain tengok ni sahabat Nabi. Salman Al-Farisi kalau dia pergi lewat, orang tengok Allah sahabat Nabi subuh lewat, mesti orang connect. Dia sahabat Nabi. Macam kita tengok lah ustaz, tiba-tiba ustaz tambah rakaat belakang. Allah ustaz, dia cerita kelebihan fadilah solat jemaah, dia tambah belakang rakaat. Ni ustaz tak serupa bikin tak serupa. Itu mungkin ada buah tu untuk mengambil peluang daripada orang-orang baik. Maka saudara, kalau sampai peringkat tu, saudara kita kena hati-hati. Sama Al-Farisi bila satu hari dia terlewat subuh, apa dia buat? Dia tahu dah orang mesti bagi buah ni. Apa sahabat Nabi ni, gini. Apa dia buat? Dia menyuruh. Biar seorang pun tak nampak dia lewat ke masjid. Kerana dia takut ada orang bercakap salah, maka orang dia dosa. Ada orang bercakap salah, kata dia macam-macam lah. Dia menyuruh semua. Menyuruh. Maka dia pun pergi solat subuh. Ataupun dikatakan bahawa pergi pada waktu di mana solat duha. Orang ingat dia solat duha, walau solat subuh. Kerana nak elak orang tuduh benda bukan. Sebab kadang-kadang sebenarnya bila kita tidur, memanglah kebiasaan kita subuh kita nak mengawal. Tapi tiba-tiba ada hari kita tandas lama, ada hari semua kita tak ada kawal mata, kita terlewat. Masa itulah kita berbelah bagi nak ke masjid ke tak. Kalau kita pergi, orang kata. Kalau tak pergi, kita boleh cerita alasan banyak lah. Kalau kita pergi terlewat sikit, orang pun kata, kenapa lewat ni, tengok bola kan malam. Padahal kita sakit perut, padahal kita begini. Jadi untuk elok orang guna spekulasi yang mungkin menjadikan dia berdosa, kita buat sesuatu yang mungkin dia tak mampu tengok kita menyorok itu dan sebagainya. Sebagaimana Salman Farisi buat. Kerana Salman Farisi tak mahu orang bila kata pada sahabat, dosanya lagi besar. Kata pada sahabat. Dan kita pula kalau kita kata pada orang baik, dosanya lagi besar. Sebab itu kata Nabi SAW, Aqilu dhawil hayat atharatihim. Maafkan orang-orang baik kesalahan mereka. Sebab orang-orang baik ni biasa bukan dia nak buat salah, tapi ada waktu dia mungkin tersalah. Jadi kita banyak maafkan dia. Kita tahu biasa Tok Imam memang dia datang awal, namanya Tok Imam. Ada hari datang lewat, maafkan dia, jangan tahu Tok Imam makan gaji buta orang kali datang lewat. So, kita tunggu bagi buah rasa. Ada setengah orang mulut dia tidak ditapis dengan akhlak. Dia pergi keluar je, macam tengok cahaya keluar. Dia nak cakap, dia cakap. Tulis apa aku marah tak marah. So bukan isu orang marah tak marah, isunya bahawa setiap kita cakap, malaikat catat. Itu isunya sebenarnya, bukan masalah kita takut, marah atau tak. Bila kita bercakap, saudara, kita jangan bangga apa yang kita dah cakap. Biarlah kita bercakap itu ada faedah, ada gunanya. Kalau sekali kita nak punya action, saya nak cakap apa, saya cakap je. Ya, kita boleh berbangga. Tapi apa nilainya di sisi Allah? Yang malaikat mencatat perkataan kita, kesombongan kita bila kita bercakap, bila kita duduk orang. Jadi persoalan-persoalan seperti ini untuk menjaga ukhuwah, menjaga kawan-kawan sahabat-sahabat kita. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man zabba an 'irdi akhihi muslim kan haqqan Allah an yu'tikahu minan nar." Siapa yang membela kehormatan saudara yang muslim, nescaya Allah membebaskannya daripada api neraka. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Tayalisi dalam musnadnya. Itu hadis yang sahih. Dr. Aid Abdullah Al-Qarani berkata, maka bila seseorang muslim mendengar kesalahan dan pelanggaran atas kehormatan saudaranya dalam satu majlis, dia berhak untuk membela dan menjawab serta menjelaskan bahawa ini adalah salah dan memberitahu kebaikan-kebaikan saudaranya itu jika dia mengetahui kebaikan yang ada pada dirinya. Ini yang pernah saya sebut tentang Ibn Sirin. Ibn Sirin kalau orang tu cerita benda jahat, dia akan bela orang tu. Selagi mana dia tahu, dia bela. Dan Imam Malik pula, saudara, bila orang cakap dia orang lain, dia kata diam, jangan cakap.
Dia tak benar. Sehingga Imam Malik ni orang tak ada cakap buruk hal dia. Orang tanya Imam Malik, Tuan, kenapa kamu tak pernah dengar orang-orang bercakap keburuk tentang Tuan? Kata Imam Malik, sebab aku tak pernah bercakap buruk hal orang lain. Sebab tu hal aku pun orang tak tahu. Aku tak pernah bercakap buruk hal orang lain. Maka ini satu akhlak. Jadi kalau kita mahu maruah kita juga dijaga, maka jagalah maruah orang lain. Orang lain pun ada maruah macam itu. Sama je maruah. Maruah ni tak ada beza-bezanya antara kita dengan dia. Hatta dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil kita semua ada maruah. Jangan disepok depan orang. Jangan dimarah depan orang. Mentang-mentang anak kita marah depan orang, jangan. Dia pun ada maruah. Kelak dia besar selalu dia malu. Ni budak ni duduk lempang-lempang aku dulu ni, kita pun malu. Mereka ni ada maruah. Ada setengah-setengah orang tua ni saudara, dia ingat budak-budak ni tak ada perasaan. Dia ingat budak-budak ni tak ada maruah. Dia nak marah, dia marah sungguh. Dia sampai peringkat dia nak hina, dihina sungguh-sungguh. Maka perbuatan seperti ini sebenarnya menghina dia di hari tua. Nabi SAW pernah menyebut, siapa yang mahu dihormati hari tua, maka hendaklah dia menghormati kanak-kanak. Sebab budak-budak dia akan besar. Kita kena ingat bukan dia kecil, lalu dia akan besar. Kita pula akan tua. Kelak dia pula mainkan kita orang tu. Jadi jaga maruah semua kan. Jaga maruah anak-anak. Kadang-kadang ialah budak-budak bising, janganlah sergah melampau sangat. Kita betul nak marah budak-budak bising kat masjid suara, tapi jangan melampau-lampau sangat. Sampai menghilangkan maruah. Kadang tarik telinga ni, tariknya sampai ke depan, ke depan. So dia manusia. Hatta pernah satu ketika Umar Khattab meriwayatkan bagaimana seorang sahabat tarik telinga kambing bila nak sembelih. Nabi kata, kenapa kamu tarik telinga kambing? Tu dia kambing, bukan orang tu kambing. Tarik telinga nak disembelih. Nabi kata, tarik dia dengan baik. Tarik pada tali yang ada kat leher dia. Artinya budak kalau saya nak tarik tangan dia, bukan tarik telinga dia. Tak tarik hidung dia. Tarik telinga. Ini menghina. Kita kalau nak tarik budak anak kita, tarik tangan dia. Tuan dah jadi tangan untuk ditarik, jangan tarik kaki dia pula. Tangan dia betul-betul tarik. Jangan tarik yang lain, kan dia menghina budak-budak, menghina kanak-kanak, menghina manusia, menghina maruah. Kalau Nabi kata jangan lempang muka binatang. Kata Nabi SAW, idza daraba ahadukum falyajtanibal wajh. Kalau kamu pukul seseorang, baik mendidik, baik kita marah, dihindari wajah. Kenapa hindari wajah? Dia ada maruah. Nabi pernah mencela, menegur sahabat yang pukul muka binatang. Macam kita biasa pukul muka kucing. Muka kucing. So kucing dia ingat kita. Sebab tu bila nampak kita dah tak datang dekat kita, dia teringat lah tu. Tahu memang kita teruk. Kalau kita pergi kedai makan, datang lagi kat kita, maknanya kita baik. Kalau dia tak datang, memang kita kaki penyempat, kaki pukul. Jadi setengah orang selalu tak kisah dia pelompak atau muka kucing. Jangan dilarang. Kita acah-acah okey, tapi pelompak jangan. Apatah lagi muka orang. Muka orang ni ada maruah. Nabi SAW larang kita. Hatta bila Allah tak beri keizinan bagi pukul isteri, bila isteri ni nusyus, bukan pada muka. Tapi kita muka sedap sekali tu. Muka paling sedap. Sebab daging lembut. Daging lembut. Kita ingat macam pipi kerbau, pipi lembut. Kita pun maaf sekali, senang kata kita. Sebenarnya dia meninggalkan kesan yang mendalam dalam maruah manusia. Apatah lagi kalau dilakukan di khalayak ramai. Di khalayak ramai, di hadapan orang lain. Yang maruah ni suruh berapa puluh tahun nak pulih ni. Kita ni saudara yang merosakkan maruah dia, berapa puluh tahun nak pulih maruah dia. Itu jangan mempermainkan maruah orang. Akhirat kita susah. Main maruah orang akhirat memang kita susah. Itu hindari. Dan banyakkan minta maaf dengan kawan-kawan lama kita. Saya minta maaf lah kalau selama ni saya dihina awak, buat benda memalukan awak, mengaibkan awak. Saya tak salah. Atau dengan kata lain saudara, suatu perkara yang amat mulia kalau kita dahulukan di dunia, sebelum kita tak ada peluang di hari akhirat kelak. Di dunia kita dahulukan dulu. Saya minta maaf lah kawan-kawan lama ni. Walaupun kita minta maaf kawan kita release macam tak apa, kita punya bahagian dah habis. Akhirat kelak insya-Allah kita tak ada masalah dengan orang. Sebab perkara paling suka bila kita ada masalah dengan orang akhirat kelak. Bayangkan berapa bilion orang, berapa trilion orang, berapa zillion orang. Macam mana kita nak cari itu kesalahan-kesalahan kita dengan orang. Kan itu biar kita malu kat dunia, jangan malu kat akhirat.
Biar kita minta halal maruah orang kat dunia, sebelum maruah kita Tuhan dedahkan di hari akhirat kelak. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ta'if, wa fi kullin khair, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, walakin qul qaddara Allah wa ma syaa Allah fa'al, fa inna law taftahu amal syaitan. Siapa yang memudahkan satu kesusahan dunia seorang muslim, Allah akan memudahkan satu kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa membantu seorang dalam kesulitan, Allah mempermudahkan orang itu di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup rahsia seorang muslim, Allah menutup rahsia di dunia dan di akhirat. Allah sentiasa beri pertolongan pada hamba selama hamba itu beri pertolongan pada saudaranya. Hadis silap. Saya pun bawa pasal silap. Al-mu'minul qawi ini hadiah akan datang. Hadis ini berbunyi iaitu man yassara mu'minan yassarahu Allah yaumal qiyamah. Wa man yassara mu'sirin yassarahu Allah yaumal qiyamah. Hadis itu bukan macam saudara kena potong yang perkataan Arab. Kata bumi kekalkan, memang itu hadisnya. Yang dimaksudkan oleh penulis ni mungkin silap cetak, silap tulis dan sebagainya. Kolomkan hadis ni ataupun buang hadis ni. Dan hadis tersebut macam saya bacakan tadi, man yassara mu'minan yassarahu Allah yaumal qiyamah, wa yassara mu'sirin yassarahu Allah yaumal qiyamah, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Itu tak boleh tuliskan panjang sangat. So orang kata mengaji Arab, ambil yang bumi. Cuma saya nak dedahkan hadis tu, iaitu Allah senantiasa bantu seorang hamba yang suka bantu hamba yang lain, orang lain. Artinya kalau kita jaga maruah orang, Allah jaga maruah kita. Kalau kita mudahkan urusan orang, Tuhan akan mudahkan urusan kita. Kalau kita bantu orang, Allah Ta'ala akan bantu kita. Kalau kita sempurnakan kegembiraannya, Allah jadikan kita juga gembira. Kalau kita tutup keaibannya, Tuhan juga tutup keaiban kita. Semuanya bergantung pada bagaimana kita bermulia untuk saudara-saudara kita. Kalau kita saudara di hadapan kita, banyak hadis, banyak ayat Al-Quran menyarankan kita supaya menjaga persaudaraan. Dan kita kena tahu saudara ni saudara, orang yang bersaudara, yang mewujudkan persaudaraan, maka Allah Ta'ala janjikan kepada ini macam-macam. Antaranya Allah Ta'ala janjikan perlindungan di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Ainal mutahabuna bijalali, mana dia orang yang bercinta, berkasih sayang dengan kebesaranku, kerana-Ku. Al-yawma udhilluhu yawma la zilla illa dhilli. Hari ini akan aku lindungi dia, pada hari tidak ada perlindungan melainkan perlindunganku. Dan riwayat yang lain Nabi SAW menyebut 7 golongan yang mendapat lindungan Allah. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 lelaki atau 2 perempuan yang berkasih sayang, berukhuwah kerana Allah, mereka bertemu dan mereka berpisah kerana Allah. Dan yang kedua, saudara, orang yang bersaudara, membina persaudaraan yang benar, orang ni dia akan rasa kemanisan iman. Sabda Nabi SAW, Thalasun man kunna fi wajada halawatal iman. Antaranya ialah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ada 3 perkara, siapa yang melakukannya, dia pasti dapat merasakan kemanisan iman. Antaranya dia menyintai saudaranya tidak disebabkan lain melainkan kerana Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara semua, kelebihan orang yang membina persaudaraan, membina ukhuwah, membina tali silaturahim, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Man ada maridan aw zara akhan fillah, sesiapa yang melawat orang sakit dan menziarahi saudaranya fillah, kerana Allah, tak ada yang lain, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nadahu munadin, maka akan berseru malaikat yang berkata, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwatta minal jannati manzila. Artinya, langkah yang baik, hidup yang baik, maka disediakan bagi kamu dalam syurga suatu istana. Bagi orang yang membina persaudaraan, membina ukhuwah. Bahkan di hari akhirat kelak, orang-orang yang bersaudara ni, saudara, cinta kerana Allah, wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya terang sehingga yaghbituhumul anbiya wasyuhada,
Sehingga para Nabi tertanya-tanya siapa mereka. Dan orang-orang yang mati syahid tertanya-tanya siapa orang ni muka wajah cerah elok ni. Maka dikatakan mereka lah orang yang menjaga persaudaraan kerana Allah, bukan sebab lain. Sebab itu di zaman Bani Israel ada seorang lelaki, dalam hadis yang sahih, dia berjalan nak ziarah kawan dia. Lalu malaikat tunggu dia tepi jalan sambil berkata, aina turi, nak ke mana? Jawab dia, azuru akhi, saya nak ziarah kawan aku. Hal laka alaihi min ni'matin, adakah sebab kamu nak sesuatu dari dia? Adakah sebab sesuatu kamu nak dari dia kamu pergi ziarah? Tak, melainkan kerana Allah. Lalu kata malaikat, Allah menyampaikan salamnya kepadamu. Sampai Allah beri salam pada mana-mana orang yang berjalan bagi menghubungkan silaturahim yang bukan kerana lain melainkan kerana Allah. Yang hari ini kalau kita ada Facebook, kita ada Twitter, cari kawan lama kerana Allah. Bukan sebab kita nak tengok dia kerja apa sekarang, senang nak dapat projek kerja dia, bukan. Kerana Allah dulu kita bersahabat dengan dia, mungkin sebab dia kita dapat hidayah dulu. Kita reti semayang sebab dia, kita belajar agama sebab dia. Kita nak cari balik kawan-kawan, nak hubung balik silaturahim. Sebab tu Facebook ataupun Twitter ataupun MySpace dan sebagainya, dia merupakan satu jaringan orang yang hebat kalau kita reti guna. Tapi kalau kita tak reti guna, kita menyeleweng, maka ini yang menimbulkan dosa. Ini yang menyebabkan banyaknya masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Tapi kalau niat kita, nak saya pun ada Facebook juga undur-undur. Artinya bila saya tengok cari kawan-kawan lama saya dulu sekolah, kita tak sempat tegur. Dulu sekolah kita dulu nakal dengan dia, kita dulu buat itu, ini dan sebagainya, kita cari boleh jumpa, alhamdulillah. Maka kita pun nasihat dia apa yang kita mampu, dan minta maaf apa yang kita mampu. So ini jaringan persaudaraan yang hebat. Kita kena hargai betul-betul. Tak kira siapa yang cipta, tapi bagaimana cara kita guna. Kalau kita guna untuk menyambung silaturahim, walaupun kita tak mampu ziarah secara melangkah kaki kita ke rumah mereka, tapi kita mampu bertanya khabar melalui telefon, melalui kita katakan kalimat-kalimat tertentu, maka ini sudah cukup baik. Kerana Islam amat mementingkan persaudaraan. Bukan atas nama persaudaraan lah ramai orang masuk syurga, dan kerana putus silaturahim lah ramai orang masuk neraka. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, rawahu Bukhari. Tak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Akan satu kenyataan yang jelas, yang tegas daripada Nabi SAW. Sebab itu hidup ni saudara, jangan cuba cari musuh, dan jangan cuba memperbanyakkan musuh kita, tapi berusaha untuk memperbanyakkan kawan. Kata Imam Syafi'i, kawan kalau 1000 sikit, musuh kalau seorang sudah ramai. Kata Imam Syafi'i, kawan kalau 1000 masih sikit, tapi musuh walaupun seorang sebenarnya ramai. Sebab apa? Musuh ni yang seorang ni yang akan cerita, akhirnya dia ramai. Yang patutnya seorang ni musuh. Sebab itu hati-hati dengan musuh seorang. Kita berikhtiar macam mana nak menghalang permusuhan ini berterusan.